Hari ini kami nak semak ketulinan emas. Jom kita masuk kedai ni. Assalamualaikum. Saya daripada KPDM Putrajaya. So hari ini kita buat pemeriksaan rutin. Okey puan, tanda harga ada ya? Di mana ya? Okey, saya nampak. So jadinya hari ini harga 1 gram emas bersama dengan RM350 lah ya. Kat sini ada alat timbang? Ada berapa unit? Ada 1 unit je. Okey, saya nak semak dia punya tarikh sah, tempoh sah. Okey. Saya nampak di sini alat timbang ni masih dalam tempoh sah lagi lah. Kita nak uji mutu ketulinan emas. So kami memerlukan beberapa sampel lah. Okey. Boleh saya dapatkan 1 sampel dulu? Okey, ni emas ditandakan 916. Okey, jom kita uji ketulinan dia lah. Okey, bacaan selesai. So, alat ni menunjukkan komposisi emas dia adalah 93.7%. So, maksudnya melebihi lah standard ketulinan yang ditandakan lah pada cincin tersebut. Okey, dalam resip belian ni perlu ada 9 maklumat. Okey, yang pertamanya maklumat premis. Okey, ada. Tarikh belian ada. Perihal barangan ada. Okey, jenis standard ketulinan pun ada. Harga 1 gram emas pun ada. Berat produk ada. Harga upah ada. Jumlah keseluruhan ada. Tanda tangan jurujual pun ada. Okey, resip ni komplit. Okey, pemeriksaan selesai. Kedai ini lulus. Pastikan anda pilih kedai emas yang berdaftar dan dipercayai. Ada kedai emas yang tak ikut peraturan ini? Laporkan terus ke KPDN.